Alright, Assalamualaikum. Selamat datang ke Podcast Langgar Je, episod yang ke-33. Nombor pun cantik. Hari ni 26 Mac, jam 10.38 pagi. Kan? Hari yang baik. Nombor episod pun baik. Kan? Dan kalau korang tengok, viewers kalau korang tengok, saya berbaju Melayu. Kan, berserta samping, semua songkok je tak ada kan. Songkok saya ada bawa, cuma gas saya tak ada. Jadi saya kena sama dengan gas supaya nampakkan kedua-duanya botak kan, shining. Kalau tidak seorang kena tutup. When the podcast pun 33, number yang sangat cantik kan. Kita pun kena invite juga orang yang ataupun team yang special juga kan. Tak lain tak bukan 2 times champion ataupun 2 times back-to-back champion, the owner of Selangor Red Giant dan kininya dikenali sebagai SRG.OG. Welcome boss Simon. Hi Abang Lot. How are you? Fine, thank you boss. Wah, how are you? Ini pun pakai segak. Segak. Hari ni boss pun segak. The thing is, kalau kita tengok, kita berbaju Melayu, but you are Chinese, I'm in Indian. Betul. Betul. Inilah, this is the beauty of Malaysia lah. Ya, inilah perpaduan kan. But of course lah, I Islam. I Islam kan. But India tetap India. India tetap India. Dia tak boleh ubah. Bangsa tak boleh ubah. Betul. Agama boleh ubah. Betul. Alright, so how are you boss during this Ramadan? I'm very good. As usual, Ramadan adalah bulan yang saya selalu looking forward dalam setiap tahun lah. Sebab you know lah, makanan bazar Ramadan memang Tapi your circle is always boleh katakan most of them are Malays. Betul. Kan? Betul. So you tak boleh lari daripada Ramadan. Betul. Saya dibesarkan di kampung Melayu. Oh ya? Meru Klang. Meru Klang. Yeah. Oh, you orang Jawa Kelang. tu, kampung Jawa. Kampung Jawa. And then now pula beberapa tahun lepas you sentiasa bersama dengan budak-budak e-sport. Yes. Kan? So yalah, sebelum kita nak jump into the e-sport kan, sedikit personal lah kan, kita nak tanya. Pernah tak you berpuasa? Pernah tak try berpuasa? Pernah. Oh pernah? Banyak kali? Banyak kali lah. Oh ya? Biasalah. Oh dah biasa. Sebab kadang-kadang you cakap masa belajar kan. Masa belajar kawan-kawan banyak Melayu juga. Okay. So ikut dia orang. Daripada kecil pun dah orang kata belajar berpuasa lah. Ya. Yalah, rasanya kita lebih kurang je. Kita punya umur kan. Kita punya zaman sama kot. Kita Gen X lah. Kita Gen X, betul. Oh, kita Gen X. So Gen X ni very you tahulah, tak kira kaum lah. Ya, betul. Raya je kita pergi melawat lah rumah, naik basikal, melawat betul, rumah orang exactly. tak kenal pun tak apa, kita ketuk pintu dapat duit raya. Ya, betul. And then kita suka pergi that time, tak tahulah saya lah kan. Saya suka pergi ke istana. Oh, istana, yes. Istana. Makan free, makan Makan best. free, dapat duit raya. Waktu tu dapat duit raya RM5 tu. Yap, betul. That time RM5 sangat-sangat besar. My time dulu adalah duit raya 20 sen, 50 sen pun ada. Ya, 10 sen, 20 sen. Saya pernah tengok apa shilling. Dapat shilling je kan at that time. Tapi dah pergi istana dapat RM5. Ui, besar. Itu dah besar tu. Besar gila. 1 bulan tak habis. Sekarang RM5 budak-budak tak pandang. RM5 dah budak-budak tak pandang. Okay, talking about puasa. This year ataupun yang Ramadan yang sekarang ni ada puasa? This year setakat ni belum lagi. Oh, belum lagi. Tak ada can lagi. Sebab banyak sangat work and banyak sangat ni, so tak ada can lagi. Ya, tak apa, it's okay. Majlis berbuka puasa dah banyak mana you pergi. Boleh. I rasakan hari-hari you dapat invitation. Boleh kata hari-hari dapat invitation. Hari-hari. Tambah lagi sebagai defending champion SRG Mondonia sekarang ni kan, dengan the new collaboration kan. So ya, kita baru jumpa 2 hari lepas. Betul. Kan, dengan Montun punya buka puasa. Infinix punya. The Infinix, they call it Infinix. Press conference Dia launching dia announce Infinix akan sponsor MPL. Oh ya, betul kan. Yes. Saya datang a bit lewat. Saya terlepas yang info-info yang awal tu, but it's okay. Kan, end of the day kita dah tahu dah venue dekat mana. Kan. So we gonna talk about MPL season 15 sekejap lagi, but we gonna start our podcast kan dengan recently Todak dan juga Selangor Red Giant combine buat satu event yang boleh katakan agak besar juga kan, dan ramai juga yang tak tahu benda ni kan, about Selangor Future Cup. Siapa punya idea ni about Selangor Future Cup, and what is this Selangor Future Cup is all about? Okay, idea ni actually tercetus daripada kita punya Selangor Exco Sukan dan Keusahawanan Selangor. Okay. Iaitu YB Nashwan Halimi. So
masa kita menang MSC tu, masa kat airport tu lah idea tu tercetus. Okay. So dia datang jemput kita, our boys balik. Then kita, Simon, I rasa kita kena buat something for Selangor. Mainly for Selangor sebab dia exco Selangor kan. Okay. So dia kata, shall we let's do a tournament? Then he said, why not we do grassroots? Sekolah. Kita start daripada sekolah. So the idea tu tercetus, and then after that so many times of brainstorming, kita cakap okay, let's do peringkat sekolah antara sekolah. Antara sekolah. Yeah. Okay, so benda ni antara sekolah di Selangor. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Antara sekolah menengah under 18 lah. Basically, under 18, okay. Selangor Future Cup ni under 18 lah. Under 18. Yeah. Alright. So after that, kita mengharungi pelbagai cabaran daripada segi Jabatan Pendidikan. Okay. So Jabatan Pendidikan ni, some of them say no when it comes to esports. Sebab some of the perception is like, actually bukan pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan tau. Dia orang cakap parents punya perception. Parents punya perception ni nanti dia kata, weh, main game pula, weh, apa ni Jabatan Pendidikan anjurkan game, menggalakkan budak-budak sekolah main game lah, apalah, you know. But after kita explain dengan dia betul-betul that actually esports sekarang ni dah lain. Main game ni dah boleh jadi kerjaya. Betul. Bukan saja sebagai pro player, dia boleh jadi coach, dia boleh jadi podcaster, dia boleh jadi host crew, nanti. Boleh jadi kru, you know, digital content creator, correct. The graphic designers, banyak lah. KOLs, streamers. So the whole ecosystem ni dah ini adalah orang cakap peluang pekerjaan dah. Ya, betul. So this is something that kita nak ubah persepsi parents. Okay. How long it takes untuk convince them? Many meetings. Banyak meeting dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Various meeting. In fact, actually Selangor Future Cup ni patut jalan bulan Disember. Tahun lepas? Yes. Okay. Tapi of course we need to get approval. Okay. Boleh je kita jalankan tanpa endorsement from Jabatan Pendidikan. But we want to do it nice. We want to do it a proper way. We want to show everyone that actually boleh je benda ni. So after that, finally Jabatan Pendidikan Selangor give us a green light. Maka terjadilah Selangor Future Cup. Alright. So dalam Selangor Future Cup ni, then I cakap YB Najwan, I cakap SRG is also a big team in Selangor, but there's another big team in Selangor juga, which is Todak. Okay. So why not kita ajak Todak sekali, dua gergasi dalam Selangor lah. Kita tak nak cakap dalam Malaysia lah nanti. Okay. Dalam Selangor. Okay. Todak is based in Selangor. So Todak is also a Selangor esports punya organisation lah. Correct. Based in Selangor lah. So, ya, Cyberjaya kan. So I approached Todak, talk to what you call that, Cik Lan and Imal. They said, wait, why not? Let's do it. Alright. So kita combine, kita anjurkan. Okay. So kita anjurkan. So, bulan bila tadi? Bulan 2? Bulan 3? Bulan 2, sorry. Bulan 2. Started bulan 2. Yeah. Okay. So kita for the first yang apa ni, this is the first edition lah. First edition ni kita start dengan 64 buah sekolah lah. 64 seluruh Selangor. Yes. Paling jauh? Paling jauh Kuala Selangor. Wow. Kuala Selangor, Tanjung Karang ada. Tanjung Karang. Yes. Itu dah nak pergi ke Perak dah tu, sahabat bernam apa semua tu. So when we talk to dengan Jabatan Pendidikan Selangor, dia orang pun JPNS ni dia pun ada tolong lah. Dia kata, kita jangan buat open je. Kalau open, Klang Valley punya sekolah akan masuk. Okay. Kita bagi peluang kepada daerah-daerah lain pula. Alright. So dia buat cap. Cap. Daerah Petaling ada this amount of team saja boleh masuk. Okay. This daerah Ulu Langat, daerah Kuala Langat, all this ada certain kota. Okay, faham. So kita buka macam tu lah. So kalau dibuka open sangat, it going to be 1,000 over. Kalau kita open, saya rasa 64 sekolah tu akan Klang Valley punya sekolah. Ya, betul. So kita bagi peluang kepada sekolah daripada Kuala Selangor, you know that Kuala Selangor is in the grand finals. They're good. Oh ya, okay. So kita nak menjungkir bakat bukan saja daripada kawasan-kawasan bandar, kita pun nak mencungkir bakat ke kawasan-kawasan kampung. Alright. Kawasan luar bandar. Okay. You know, so banyak je bakat-bakat. You tengok macam player-player yang ada sekarang ni pun banyak yang daripada kawasan luar bandar. Correct. Dia orang kena diberi peluang. So that is our purpose. Purpose kita adalah memberi peluang untuk mencungkir bakat-bakat yang tak ada peluang. So this is the orang kata apa, platform untuk mereka tunjukkan bakat mereka. Yes. Yeah. So siapa yang menang tu tadi, bos? Yang menang ni ironically
Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning, which is Shah Alam juga. bekas sekolah Skies. Oh ya? Bekas sekolah Skies. Maknanya sekolah Skies ni memang melahirkan player-player yang berkualiti ni. Saya tak tahu apa Skies ajar dia orang. So sekolah Skies and Grand Finals was sekolah Selangor. Kuala Selangor? Yeah, the finalist. Okay. Alright. So saya juga selepas game tu, saya ada tengok your dengan siapa saya tak pasti. There is one clip yang ber FYP lah dekat TikTok saying that you daripada pemenang sekolah Kota Kemuning tu, you inspired, there's one guy, I don't know which lah, Golen or something like that, you want to bring into SRG. No lah, Golennya dia. Saya offer semua player-player semua player ke try out. Alright. Try out and spend 1 day or 2 days dekat gaming house kita. Let them see how pro player berlatih. Okay. Let them see how coaches berlatih. Like that experience the situation lah situ. Money cannot buy experience. Correct. So and then sambil tu kita try out lah. Kalau saya tengok yang Golena tu menyelah. Okay. He played very well. Yeah. I kind of like him. And then let's see kalau try out mungkin kita boleh mencukir bakat. Yeah. On top of that also kita nak actually the penghujung jalan of this Selangor Future Cup is kita come out a Selangor team for Sukma next year. Okay. So next year Sukma dah tak pro player dah tak dibenarkan main dah. Okay. So ini adalah platform lah untuk cari. Betul. Oh, that is a very good idea. Selangor Future Cup. So Selangor SRG dengan Todak will help Selangor State Government to build the MLBB team Selangor. Sukma squad. Yes, team Sukma. It's going to be a very strong squad. Yes. Okay. So mungkin the whole team ataupun mungkin mix and match lah. I think it will be mix and match sebab bukan sekolah tu saja banyak bakat. There is one sekolah from Klang, Raja Mahadi or something like that. The jungler is so good. Oh yeah. Saya Busa is like fast hand. Yeah. Ada macam kita main lah? Oh, better than kita lah. Saya cakap kita main. Saya tak nak cakap saya atau apa kan. Kita lah kan. Sebab kita lebih kurang nyomok. Tak boleh. Abang mungkin level lain lah. Saya lain lah. Aduh. Abang Franco number 1 Malaysia kan. Aduh, itu dulu. Dulu pun just 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. Dah lama dah. Sekarang Franco pun dah tak fasen dah. Habis dah. Mata pun dah gabun dah sekarang. Betul. Okay, so that is orang kata apa, why the Selangor Future Cup sendiri di organize kan. Nak cari bakat baru and then untuk mencari orang kata player Sukma kan. So, is this going to be annual event? Yes, definitely for sure. Tapi lepas ni this year YB is very happy with the Selangor Future Cup. Dia kata let's do a tournament, mini tournament antara di daerah. Okay. Kita pergi kat daerah. Mungkin some teams dia orang tak boleh datang jauh sangat. Betul. Kan. So kita pergi kat daerah tu buat mini tournament mencungkir bakat. Okay. So Selangor ada berapa daerah? Selangor ada 7 daerah. 7 daerah. So mungkin akan ada by daerah-daerah and then setiap daerah katalah hantar 2 wakil ke 3 wakil untuk Selangor Future Cup. Mungkin boleh jadi macam tu? Mungkin maybe like it's like a grand final kan? Yeah. Playoff. Top 2 in your daerah. Playoff Selangor Future Cup. So dia Future Cup itu sendiri dia jadi eksklusif sikit lah. Yes. Top 2 from semua daerah. So daerah akan ada kerja lebih sikit kat situ. Betul. Oh, that is a very good idea. Yes. So watch out all your students serata sekolah-sekolah Selangor ni kan. Big things is coming for you guys untuk upcoming atau this year lah 2025. Kan 2025. Sukma next year. Next year Sukma and host is Selangor. Host is Selangor. Kena goal lah. We have to go for goal. Okay. So venue pula macam mana bos? Venue mana? Yang baru ni buat di mana? Oh, venue baru ni kita buat di Aeon Mall Shah Alam. Aeon Mall Shah Alam. Yeah. So akan datang any plan? Apa tu? Akan datang the next tournament, ada maybe plan ke mana-mana? Lagi besar, maybe Sunway Pyramid, maybe kat stadium. Who knows? Yeah. Ya, stadium tertutup lah. Stadium tertutup. Stadium tertutup lah, bukan stadium yang bola yang macam tu kan. Itu melingkup jahanam, handphone panas kan. Alright, so itu sedikit sebanyak kita ambil masa dalam 10-15 minit juga untuk Selangor Future Cup. So tahniah kepada Sekolah Menengah Kota Kemuning. Yes. Dan juga sekolah daripada Kuala Selangor yang reach ke final. Tahniah kepada anda semua. Work hard. Mana tahu korang adalah the next player SRG selepas ni. Oh, nobody knows kan. Amin. Alright, so let's go to our next topic.
Kan? Sebelum kita nak masuk season 15, kita kena, sebab after season 14, we gonna recap season 14 little bit. Boleh? Kan? As everybody predicted, selepas season 13, orang kata season 14 ni akan menjadi lebih mudah untuk Selangor Red Giant untuk mendapatkan kemenangan kedua dan juga back to back. So, tahniah. Sebab after you guys champion, kita tak buat. Kita tak buat. The last time kita buat selepas you SRG balik daripada MSC, kan? Dan sebelum tu ada pernah buat. Kita dah buat 3 kali, maybe ini is the 4th time or 3rd time. Yep. This is the 3rd or 4th time. So, tahniah kepada SRG dapat back to back, kan? After the champion, kita ada M6. Kan? Kita ada M6 dan juga Selangor, Snapdragon Pro Series. Betul. Dan dua-dua ni juga our fans, especially our community, MLBB community, letakkan harapan yang sangat tinggi untuk dapatkan keputusan yang cemerlang di M6 especially dan juga Snapdragon Pro Series. What really happened, boss? Okay, benda ni to me, I know ini bukan alasan. Actually lepas MPL season 14 tu, kita dah ada sikit hiccup. Kita kena bantai dengan Todak. Almost out. Oh, in a playoff. Yeah. Okay. So that was the beginning of the hiccup, and then but the coaches managed to and the players managed to fix it. Dah dapat memperbaiki dia. Okay. Tapi lepas kita menang season 14, kita pergi ke ISF. So ISF. Yeah, correct. ISF champion. So after that kita balik daripada ISF dalam masa 10 hari dah start M6. Okay. So sanalah bermulanya preparation kita kurang. Preparation kita kurang bukan sebab daripada segi micro ataupun mechanics, tapi daripada segi more to macro, sebab patches dah berubah. Correct. So bila patches dah berubah, coaches need a lot of time, at least paling kurang pun 2 minggu untuk menyesuaikan diri dalam patch baru, and also mencuba playstyle yang lain dan yang ikut patches yang current patch lah. Okay. So kita tak mempunyai banyak masa. So kita ada 10 hari. We went into M6 and kita agak goyang dalam Swiss stage. Goyang, kalah menang, hampir terkalah and all that. But going to playoff, we were looking strong. We were looking strong. And for me, I rasa dapat tempat ketiga ni is a very good achievement also. Alright. It's so far year 2024 ni saya rasa saya sangat bangga lah. Okay, it's a very good year for SRG. Yes. Dalam international tournament, we got 1 champion, two champion and two third placing. So bolehlah kita sentiasa dalam top 3 lah dalam dunia lah. Overall. So for me it's a good achievement. But after M6 tu kita we know that we need to work harder lah. I already told the boys promised me that they will work harder. Then come to Snapdragon pun another issue, sebab Snapdragon ni, to be honest with you, kita tak fokus. Alright. Budak-budak baru balik. Lepas M6 saya bagi dia orang cuti panjang. Rehatlah kamu. Okay. 2024 you have done so well. You deserve it, and it was a very hectic year. Okay. 1 tahun yang sangat, dia orang tak ada rest lah. Saya cakap terus terang, dia orang memang tak ada rest lah. Correct. Especially the import. Saya sangat kesian Kram, Innocent, Coach Hakidia, sebab dia orang betul-betul homesick. Tak balik langsung. So berehatlah cukupnya. So the boys kumpul balik seminggu sebelum SPS. Seminggu sebelum SPS. I said okay, tak apa, let's play. No expectation. It's okay. Yeah, true enough. For the first time dalam international tournament since 2024, since kita debut dalam international tournament, our first Snapdragon pun dah masuk playoff dah. Tak masuk playoff. So it's one of our worst performance dalam satu tournament lah. Yalah, the Snapdragon yang dekat Quills Timor, you guys in the final. Yeah, correct. Yeah. No, loser bracket finals. Oh, loser bracket final. Yeah, correct. Our first one was Indonesia. Kita adalah, I think, first Malaysian team yang masuk playoff. So that's why if one of our worst performance. So after that coach cakap let's balik, let's reset. So reset, and then adalah tournament Piala Malaysia. Piala Esports Malaysia. Yeah, Piala Esports. Yeah, talking about Snapdragon Pro Series tadi, after that loss, saya rasa kecaman yang agak teruk juga SRG kena.
compared to M6. Ya, M6 at least nombor 3. Kan? Tapi bos tak ada ke buat clarification dekat public saying that boys kita memang tak fokus ke apa ke. But yalah, baru sekarang you declare sebab saya pun tak tahu. But there is a time that memang perlu rasanya mana-mana team lah kan. Bila you dah daripada awal tahun sampai ke hujung tahun, dengan tournament after tournament after tournament after tournament. There are tournaments yang you rasa macam, okay, I'm not going to give a 100% focus. Whatever happen lah kan. Tapi yalah, but for fans, dia orang tak tahu what is going on. So macam mana you sebagai owner nak counter balik, nak bagi tahu the fans out there this kind of decision? Will that be help kalau kata at that time kalau bagi tahu? Kalau saya bagi tahu pun nanti it's the same lah. Dia akan cakap ni alasan. You know, it's alasan. Better diam je lah. Tournament yang setiap tournament kita masuk, kita nak menang. Betul. Tapi kita tak fokus on that lah sebab kita tak preparation. Our preparation is only 7 days. So it's just alasan. So bagi saya better all of us senyap. Okay. Kalau kita balas, then a lot more things will come and become worse. So let us sit back. Let us sit back, reset ourselves, self-reflect. Biar player-player kita fikir, reflection. Oh, kenapa kita kalah ni? Oh, kena kecam. Bagi dia orang tahu rasanya. Sebab 2024, you asyik menang. You disanjung. Tapi bila you kalah, tengok, inilah benda ni akan menjadi. Biar dia orang rasa, biar dia orang tahu. So they know they need to work harder. That is a good thing. At least player juga go through all this. Sebab once you dah jadi pro player, you kena hadap benda ni. Menang disanjung, kalah dikecam. Betul. Talking about Piala Esport Malaysia, boss. This question is till now. Even pagi tadi pun saya nampak ada lagi komen-komen why no SRG. Tolong jawab, saya pun tak tahu juga kenapa SRG tak ada dekat Piala Esport Malaysia ni. Apa special sangat apa ni? Ataupun SRG ni terlalu kuat ke tak nak, dia orang tak bagi masuk? Okay, MESF ada contact. Okay. Tell us. So, okay, I say let me get back to you. Let me speak to my coaches, my technical team. You want to join or not? Okay. So, my technical team came out dengan satu keputusan yang cakap kita tak ready. Sebab sejak kekalahan daripada dekat Snapdragon tu, kita ada banyak lagi homework yang kena buat. Okay. Terlalu banyak. So nanti kita masuk tournament ni, kalau kita kena kalah lagi, it will affect mental player-player saya. Mesti confirm kena kejam. Confirm. Alright. So coach cakap if can, kita sit back. Kita sit back, kita train harder. Kita do our homework and let's get ready for MPL. MPL is our main target. Okay. We want to go to EWC. So SRG yang buat keputusan untuk tidak join, bukan MESF yang tak bagi. No. MESF is jemput. Memang jemput. So SRG, SRG belagak siang, dia orang tak nak. Ni macamnya dah champion tak nak join Tak ready balok. Kita tak ready. Betul-betul tak ready. Okay. Alright, sorry lah saja gurau. Don't worry. At least you know lah sekarang. At least so korang pun dah tahu SRG buat keputusan untuk tidak nak join that tournament, untuk nak fokus preparation untuk season 15 lah. Can say like that. Alright. You tengok tak, bos, kebanyakan gamenya? Yes. Saya boleh cakap saya tengok hampir ke semua game. What do you think about this global ban? Very good. Global ban ni sangat-sangat bagus. Global ban ni kan, dia akan meningkatkan kualiti setiap pasukan di Malaysia. And bila you buat global ban ni, that means player dah tak boleh complacent. Player ni kena practice hero pool yang lagi besar. Dia tak boleh convert hero dah. There's no such thing as convert hero anymore. Correct. But just imagine kan, kalau hari tu final tu adalah BO7. And then the game masuk sampai game ke-7. Apa je hero yang keluar? For me, best tu. Best. Mencabar. Nak tengok juga hero-hero yang lama tak keluar kan. Keluar ke Zilong, Aldo, Zilong kan. Sebab kalau kita tengok, fighter dengan ni lah, fighter dengan assassin kot, macam Gushen mid ke Gushen ke apa, semua macam-macam akan keluar. Best. Semua akan keluar lah. Hero-hero yang tak pernah dimainkan. Lama tak dimainkan. At one time dia memang OP. Betul. Kan? So kalau katalah kan, do you think global ban tu perlu implement dalam this MPL? Sebab sekarang ni kita tahu dekat MDL Indonesia dah orang kata apa, tengah trial lah kan. So should
Muntun start global ban dekat MPL? For me, yes. Kalau you nak team Malaysia, I'm specifically talking about Malaysia, MPIMY. Kalau you nak team Malaysia lagi kuat and akan bagi banyak saingan yang sangat hebat in international, you do global ban in MPIMY. Oh, we start at MPIMY first. Yes. Yes. So bila kalau kita dah start main macam ni, kalau you tengok effect MDLID player dia sekarang semua kat mana? Yang main dia. Semua dah upgrade tu. Player dia kebanyakan semua dah upgrade. The Fabian. Yeah. And they are world beater. This is what we call development. Betul. Yeah. Betul juga kan? Saya tak terfikir pula benda ni. And Selangor punya SRJ punya player dah ready belum? If global ban. Of course kita dah ready. Kalau you tengok dalam MSC Grand Finals. Okay. Yams pakai kita main best of 7. Correct. Kita main 7 game. Yams pakai 7 hero berbeza. We are ready. That shows dia orang punya player, SRJ punya player hero pool besar. Kau jangan main-main. Kalau korang punya hero pool tak besar, player punya hero pool tak besar, jangan minta-minta global ban. Better cakap tak nak sekarang punya cara lagi better. So talking about player Piala Esport Malaysia juga, PEM. Boleh tak tolong tak? Boleh tak? Tengok belah sini ada kosong tak? Tak apa. Okay. Tolonglah, tak apa. Ni. Tengok sini ada tak? Sini kosong, belah sini. Oh. Kalau ada sini, pakai belah sini. Alright, apa tadi? Piala Esport Malaysia? Ya. Okay, tak apa. Yang ni pun boleh je masuk, tak payah cut. Ini baru real. Tak payah cut. Benda bukan ini kan. Okay, Piala Esport Malaysia, saya juga baca satu posting semalam saying that the top 4 team, which is Homeboys, Vamos, the finalists, DXO dan juga Todak, akan bermain bersama-sama dengan Selangor Red Giant for the IESF punya qualifier. Ya, saya ada terbaca. Tapi saya tak dapat info. Saya pun tak dapat info. Saya pun tak dapat info. Thank you kerana include SRG sebab kita tak main. Thank you MESF kerana memberi peluang kepada pemain-pemain lokal SRG untuk mewakili negara lah. Alright. But talk about that, apa yang akan berlaku lepas ni, saya tak pasti. Oh, macam mana format tu going to be? So maknanya apa yang saya faham lah daripada posting tu, this 4 team dengan Selangor Red Giant, 5 team akan bermain sama-sama, see who is the champion, and then tak tahulah macam mana format dia nak buat, kan? So whoever wins this qualifier going to represent Malaysia dekat IESF yang akan datang. Kalau tak silap saya campur. Kalau tak silap player campur. Saya rasa yang tu yang akan sebelum ni campur kan? Sebelum ni kita ada JP Niners dengan Selangor Red Giant. But saya juga ada statement Naim, the president IESF, dia kata kalau boleh this time around they going to send the whole team. Bukan lagi campur. Itu cadangan ataupun dia orang punya cadangan, but it's not confirm yet. It could be boleh jadi mix, it could be boleh jadi the whole team, whoever wins kan. Kalau contohlah kata Vamos ke Todak ke yang menang itu, Selangor Red Giant buat keputusan untuk tak nak fokus juga IESF kan, so kata team tu menang, the whole team boleh pergi kan. Tak tahulah, kita tengok how is it going. Faham. But this year sangat challenging. You cakap last year dah hektik kan? Correct. Tapi this year lagi challenging sebab ada SEA Games. Ya, betul bos. This year jadual ataupun kata schedule ni memang pack gila. Betul. Satu, kita dah bulan 4 kita baru start. Betul. Saya pun tak tahu kenapa sampai bulan 4. Start awal, sebab tu ada ruang kan? Ada ruang. And then we have Asia Cup. Itu pun akan ada qualifier nanti. Kan? Is there going to be mix or the whole team? Itu pun belum pasti. Lepas tu ada SEA Games lagi. Olympic Esports. Olympic Esports Riyadh. Ya. Riyadh maknanya ada EWC nanti, MSC lah. We call it MSC nanti. Lepas tu ada IESF. Lepas tu ada Olympic. Semua ni dekat Riyadh. 3 ni. Dia nak. That's why sampai M Series pun kena tolak ke Januari. Ya, benda ni pun baru saya nak just mention je kepada viewers luar sana. M Series akan lajak pergi ke bulan 1. The 2025 dia akan habis di Januari 2026. Betul. So andai kata kita ada peluang untuk ke international, kita pun kena memilih lah. Kita kena memilih, kita tak boleh main semua lah.
this is a lesson that I learned from last year. Boleh main semua, but you cannot expect a very good result lah. Yes. Sebab maybe macam bos cakap tadi, ada faktor-faktor yang boleh membuatkan kita tak boleh nak perform sangat. Patch changes, especially itulah yang paling kritikal. Homesick. Lama tak jumpa girlfriend. And then stress, rehat yang tak cukup. Travelling time is taxing. Kan, bukan dekat, kadang-kadang belas jam atas flight. Sakit badan. 10 jam ke Riyadh. 10 jam ke Riyadh. Saya pergi umrah first time 9 hours dalam flight. Itu saya rasa macam kaki dah krem dah, bos. Kan 10 hours, 14 hours, how could they sit in the aircraft, saya tak tahu. Betul. Kan? Perlukan 3 hari untuk recover. Ini itu untuk turun. Untuk kita, saya rasa seminggu. Betul. Saya seminggu saya recover balik daripada umrah. So, bila dah turun saja, and then we expect them to go and perform, memang betul lah, tak boleh. Banyak faktor. Sekarang saya faham. That's why saya, kalau you tengok ada insiden masa ISF, saya tak puas hati dengan what you call that, kemudahan yang diberikan kepada pemain. Sebab dia orang dah travel jauh, dia orang burn out. So dia orang kena give them the best lah, rooms, bilik yang selesa. Alright. So that's the reason lah. Bukan saya ni jenis yang minta demand, I nak this no, but I want the best for the boys lah. Alright. Okay. Saya tahu viewer sekarang ni tak sabar. Dia kata ini dah 40 minit dah kan, tapi tak masuk lagi season 15 kan. Bila nak borak tentang season 15? Sebab dia orang macam tak sabar-sabar nak tahu pasal OG dan sebagainya. But before that, we gonna ask you, Selangor Red Giant MAL, bila nak ada ni? Okay, sorry, no offense to penganjur MAL. Saya tak believe sistem dia lagi. Sebab saya tak tengok sistem dia yang betul lagi. Okay. For me, I see the system is tempat ex-player MPL cari makan. Okay. But if you really nak development, you kena buat betul-betul your rulings and what not. Especially lah kalau dalam bola sepak kan. Alright. Setiap liga dalam dunia ni, even English Premier League, even La Liga, dia ada reserve league. Okay. So reserve league adalah under 23, tapi senior player boleh turun. Kalau dia macam injured, dia nak recover, dia ada play time. And then you rasa this minggu ni, these two youngsters saya rasa boleh nak try dia main kat sana. So, there's no window. No window of your feeder team. Okay. So kalau MAL boleh buat benda ni, saya akan masuk. Contoh, SRG ada MAL team, tapi this week MPL. Cakap saya nak try lah jungler ni. Okay, you the youngster to play in the main team. For one week. Tapi mungkin then enough. Okay, next week you turun balik. So it's like give them a chance on that. That is boleh pilih game-game yang kita rasa macam nak bagi dia experience. Betul. Betul. Okay, contoh macam saya ada EPL punya ni lah ni. Premier League punya standard lah kan. Contoh macam sub saya Go Jazz kan, mungkin ini some game time. Kita turun dia main 1 game 2 game kat bawah. Then naik balik. Okay. Or maybe contoh any of our main 5 yang underperform. Turun main kejap. Main kejap dan naik balik. Tapi yang ni bukan go through the transfer window, but anytime. Yes, because kita feeder team. Correct. That is how football is. Dalam semua dunia. Alright. Kalau ML can do that, yes, we want to have. Oh, that is a very good idea, boss. Betul. Yeah. Betul. Sebab saya pun mungkin dah lama tak tengok bola, so tak dapat lah idea-idea tu. But you are still with Selangor lagi kan, Selangor Football Club lagi, SFC. So kalau dia boleh buat benda macam ni, yes. Tapi kalau dia ask me to start a team, okay, kalau saya start ML, apa direction saya nak? Saya nak menang. Kalau saya nak menang, saya ambil ex-MPL player. Correct. Saya ambil, ada nama, main. But what do I get? As a champion je lah, title je lah dapat. Tapi kalau saya nak buat development, okay, I put these boys, these young boys main dekat ML, tapi dia orang tak ada chance. Because the level mungkin jauh kan, tapi kita nak polish dia, tak ada nak peluang. rapatkan balik melalui giving them a chance to play. Betul. Giving chance to play with the big boys. Correct. So I don't see that these two benefits SRG, so that's why belum lagi. Bukan saya anti ML, tapi not the right time yet. When the system has been more
more developed and more established. Dari segi dia kata, okay, ini betul-betul sekarang ni kita punya direction nak buat as a development. Alright. Then I come in. Okay, talking about MAL juga, bila kita kata division yang tambahan division lah, kan? Is there any other division selain daripada MLBB yang Selangor Giant ataupun SRG interested in, yang mungkin in future ataupun dalam masa terdekat ke akan cuba nak masuk, contoh like eFootball ke, you know, HOK ke, PUBG? So yeah, kita ada offer from publisher game lain suruh kita join and whatnot. Boleh reveal publisher mana? Tak boleh. Okay. Alright. I don't want to put you into trouble. For me, yes, we are always open untuk cari title, untuk tubuhkan title baru. Tapi bila kita tubuhkan ni, kita believe in realistic lah. Kita tak nak macam tubuhkan 1 tahun lepas tu tutup. Alright. Kalau kita tubuh, make sure it stays forever. Not forever, it stays long. It stays long. They are here to stay. So banyak organisasi esports kat Malaysia ni, you tahulah, dia banyak division tapi one by one closing down. Banyak. Banyak. Not ni MLBB punya organisasi title lain pun banyak. Dia ada 5 game, 6 game tapi after 1 year semua hilang. tutup. So we want to spend wisely. We want to invest wisely on our resources. Resources kita bukan banyak pun. Kita bukan tim kaya macam Todak kan. Oh you. Itu kena tanya Syed Lan lah. Saya pun kerja kat sini. Alright. Macam Todak is doing a good move. Dia ada eFootball now. Dia ada World Champion. Dia ada Valo. Dia ada Free Fire. Ada total ada 8 squad lah senang cerita. 5-6 divisions. MLBB, PUBG, Free Fire, Valo, HOK, eFootball. 6 division. So 8 squad. So macam orang kata dalam bahasa Inggeris lah, when I grow up I want to be like Todak lah. Okay. Kita baby saja. SRG is still baby. Todak is very established. So saya pun banyak nak kena belajar lagi daripada Todak. How they manage this. And they grow so big now. Alright. So kita dah nak masuk ke MLBB season 15. Which is semua orang tunggu. Tapi sebelum tu bos, you ada bagi tahu tadi, it's very interesting topik juga kalau kita boleh borak sedikit lah kan. You cakap ada tim yang buka banyak division lepas tu tutup. Ada tim yang sebenarnya satu division je lepas tu pun hilang radar. Yalah macam saya pun dulu ada lepas tu dah hilang. How you guys self-sustain your team? Kan? Macam mana, or you have any idea untuk tim-tim lain nak monetize? Sebab kita tahu antara tim yang monetize peringkat awal, contoh Homeboys dengan penjualan jersey. Everybody think that this is the only way to monetize. You kena jual jersey, you kena jual merchandise, hari-hari nak kena jual. But is there any other way yang kita boleh buat duit untuk self-sustain the team? That's why ni satu topik yang sangat menarik Balon. Sangat menarik. Okay, untuk case SRG ni kita bernasib baik. Okay. Kita bernasib baik sebab kita menang MSC. Alright. So dengan duit prize pool yang kita ada tu, the management take certain percentage, itu dah boleh sustain for now, I say for another 2 years. Wow. One championship. And kita tahu small sekarang punya costing bukan kecil Kita ambil small portion. Yang big portion ke player lah. Of course lah. The smaller portion tu boleh sustain the team for operation cost for maybe another 2 years. So kita nasib baik. So kita boleh self-sustain. So SRG is here to stay for minimum another 2 years. Okay. What about the rest? Yes. What about the rest? So you nak harapkan sponsor. Yes, kita pun nasib baik sebab kita menang. Bila kita menang, sponsor start datang. Okay. Berpusu-pusu. Ya. Serius berlumba-lumba orang nak menaja. Bukan nak cakap besar. But that is the reality. Saya pun terkejut. And then nowadays macam dia orang tak dapat sponsor tapi dia orang nak buat campaign, dia nak pakai player saya. Dia bayar. If you look at the Hari Kebangsaan punya shoot tu, video by Aziata tu, they want SRG to be in, they pay. I got shocked. And a lot of money. Everything money now. So it's good thing, good healthy untuk thing monetize happening to us. Tapi itu bila kita menang. Ada satu je pemenang. Yes. What about the 9 yang lain? Betul. MP ada 10 tim. Betul. And I think about a lot, you and me, we seen banyak tim besar-besar come and go. RSG dah tak ada, SMG dah tak ada, Team Hug dah tak ada.
Now orang cakap yang pernah champion MPL yang tinggal hanya Todak dengan SRG je. Homeboys. Homeboys, sorry. Yeah. Homeboys pernah champion, sorry. Yeah. 3 team. Yang lain, they are no longer there, you know. But it's good thing because new team are coming up. Saya perlu sebut Homeboys sebab saya dapat kurta. Oh, yeah. yang undi, yang cabut lucky draw tu kan. We talk about it later. Alright, continue. Yeah. So, what about the other teams? What about the mid-table team? Correct. The mid-table teams kan, will the sponsors come in and sponsor them? You know, so benda ni saya nak sarankan pihak penganjur MPL, MY. MPL, okay. We talking about MPL. Because end of the day, your league grow because of the teams, and the teams are actually your content. Kita ni content kepada MPL. Correct. 100% true. So MPL MY, pihak penganjur MPL MY kenalah tolong pasukan ni bukan melalui bagi ikan. Don't give the fish to the teams. Teach the team how to fish. Kalau how often you nak bagi duit pada team? Berapa often? Tak nak, jangan. Nanti dia akan jadi malas. In that case, kalau bos cakap macam tu, even kalau kata kita MPL MY, kalau franchise pun it doesn't work. Exactly. It doesn't work juga. So franchise bukan jawapan. Betul. So what do you... Macam give us a platform. Like I said, teach us how to fish. Okay. Teach all the 10 teams. Bagi satu platform. Contoh, bagi satu kolam. Kolam ni banyak ikan. Okay. Kau pandai pancing, kau dapat. Contoh emotes. Penjualan emotes pasukan. Iya. You know? Fans sampai sekarang minta. Yeah. But I have already spoken to MPMY also. The reason why sebab dia tak franchise, sebab dua team tu akan naik turun. The bottom top 2 tu. Yeah, correct. So nanti apa akan jadi kalau your team ada emote tapi kau dah turun? So, kira macam there's something like orang kata rugilah. Ada je benda-benda emote yang sampai sekarang orang dah benda-benda lama. So benda tu tak menjadi satu. No, this is just one contoh. No, banyak lagi. Actually, we can discuss. You know, MPL MY should call up all the 10 owners, sit down. What can we do to? Bukan bagi duit. Alright. Kita tak nak duit. Kita nak satu platform untuk self-sustain. This is for longevity. Antara lagi satu contoh adalah pay-per-view. I still remember, I think dah 1 year kot you dah pernah cerita pasal that was a brilliant idea. Come on, let's talk about it. Let the viewers listen. So, pay-per-view ni, actually kalau you tengok traditional sports, okay, the main income of all the teams, contoh NFL, NBA, English Premier League, diorang punya main income adalah from broadcasting. Broadcasting rights. Diorang punya main income pasukan tu. English Premier League, every year they get 15 million per team from broadcasting. Yalah, English Premier League, dia jual dekat Malaysia pun dah 200 juta. Okay. The rights, you know. So, kalau kita dapat that pay-per-view thing, like contoh lah, kalau you tengok MPL regular season, satu hari ada 3 game. Satu minggu. Okay, Jumaat, Sabtu, Ahad. Satu hari lah. Satu hari, okay, correct. Satu hari 3 game. Satu hari 3 Jumaat game. ada 2 game, satu Ahad ada 3 game. Alright. So, average viewer 100,000. 100,000 orang tengok, 50,000 orang tengok. Contoh, kalau kita bukan nak monetize from the community. Kita, contoh, kalau Abalot, kita buat RM1 untuk tengok 3 game. Will you do that? Satu hari 100,000. Kalau Hari, 100,000 viewer, ya kalau kata you ada 3 orang, share lah RM1 tu 3 orang. RM1 je. Kita bukan nak minta RM10, nak wash, whatever. RM1 just to tolong. Community pun kena tolong kita lah. Nak bagi contoh, ni, apa dekat Indonesia yang fight tu Bison lah. What is that? Yang dia orang fight tu, yang Aisyah Khalid pergi. MMA tu lah. Macam MMA tu yang, yalah apa, Bison ke apa, yang dia orang panggil tu. Kan kalau dia orang nak tengok tu dekat YouTube tu, dia orang kena bayar. Then only you can watch. Betul. Then dia orang ada juga additional, like exclusive punya, yang you boleh tengok behind the scene. Betul. Exactly that same concept lah. This RM1. So kalau ada 100,000 orang tengok, alright, you dapat 100,000, you bagi kepada, 30% kita bagi MPL. Production cost. Okay. Cost production, bila you ada duit lebih, mungkin you akan mencantikkan lagi the production and whatnot. We take the 70%, 70,000, bagi kepada 10 team, orang dapat 7,000. Equally distributed or? Equally distributed, no problem. So, semua team boleh hidup. Bila semua team dah ada these resources,
dia boleh beli player yang quality and all that. Dan orang lagi ramai orang tengok. Yeah. That's how broadcasting works. That's how NBA model. At least something lah daripada nothing. Yes. That's how NBA punya model. That's how NFL punya model. You know. And then kalau okay RM1 you tak nak tengok, boleh. Lepas pukul 8 malam open free. Kira delay telecast lah. Delay telecast dah result dah tahu tak best nak tengok. Yalah, tapi dapat tengok jugalah. Dapat tengok tapi sur tu tak ada lah. Betul. So kalau you nak tengok live, ada rasa berdebar, spend lah RM1 macam tu. RM1 nothing much lah bos. Betul. Kita bukan nak community bayar, kita pun nak self sustain. Mungkin Montun rasa they wanted to give free. Dia nak bantu community. Yalah, community pun support. Betul. Dengan apa semua. Mungkin dia nak bagi free access kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, this RM1 pun tak bebankan viewers. At the same time boleh bantu team. Yang kalau dia tak beli player pun sekurang-kurangnya gaji pun dah lepas. Kalau katalah 1 year punya 6 bulan tu kalau boleh cover daripada PPV ni, pay per view ni, banyak team tak tutup. So this is one of the option. Banyak lagi benda yang kita boleh bincang. It's a good idea bos. Very good idea. This is one of the few option emotes. Banyak lagi lah. Alright. So for me benda ni agak merisaukan. Merisaukan sebab you tengok Team Hub, you tengok all this, dia tutup RSG. Correct. You know, kita tak nak one day SRG pun terpaksa tutup juga. You know what I mean or not? Okay. Boleh jadi kalau kata lepas ni tak perform. Ya. Sponsor pun lari. Betul. But talking about sponsors kan, you ialah dah dua musim back to back champion kan. Lepas tu EWC champion, ISF itu sebagai Malaysia kan, tapi most 90% SRG representative kan. Tiba-tiba kan, that luck kan, mungkin rezeki, the new collaboration. Orang kata one of the big news untuk kita punya e-sport, especially MLBB, collaboration Selangor ataupun SRG.OG. What is this collaboration is all about? Good question Abalot. Banyak orang tanya. I did some media interview. Okay. But this is a podcast, so I nak cerita lah lagi panjang. Alright. So, good. Bagi saya, always podcast Langga going to be very exclusive. Yes. So bagi saya, bila kita nak collab dengan satu organisasi, bukan semata-mata kerana short term macam WC Point ke apa ni. Saya pun nak ingatkan pasal EWC Nas. Ramai ada ramai fan, apa jadi ni nanti EWC Point, kan tak boleh ke? Kita orang tak pandang benda tu. Okay. Of course it's money, pandang. Tapi kita pandang lagi jauh. Alright. Kita pandang lagi jauh apa kolaborasi yang ni kita boleh dapat selain daripada points ni. Alright. So bila kita weigh and balance, OG ni sejarah OG dengan sejarah SRG hampir sama. Start daripada down. Alright. Start daripada underdog. You know, season 13 we menang, we wasn't aku kata title contender at that time. You know, so sejarah dia sama, and cara OG tu start daripada kosong sampailah Notel own OG. Okay. He didn't own OG first, he was playing for OG. You know, sampailah how they commercialize, how they get in big Titan sponsor macam Red Bull. Masuk dalam and all that. So and then again, like saya mention lah, kalau all these Dota fans, dia orang akan tahu lah, walaupun OG has not been winning for the past years dalam Dota 2 dia, tapi bila ada Dota tournament ni adik ipar saya lah yang selalu ikut dia sampai pergi Europe semua. Dia belajar kat Europe kan. So dia kata the first merchandise to sold out dalam setiap Dota tournament is OG. So how can they do that kalau that means dia orang dah bukan performance based punya team lagi tau. Dia dah brand, dah jadi brand tau. So fans dia tak kira dia menang kalah, tapi dia dah brand dah. So saya nak belajar tu. Saya nak elevate brand SRG ke depan. So macam saya punya blueprint last year 2024 is to build up the technical. That means in technical aspect, build a strong team, a champion team. So dah ada. And then now technically saya dah tak payah risau sebab dah auto run, sebab saya ada Arcadia dengan Weki and the players are already established there. Now the next step 2025 saya nak fokus on brand commercialization.
nak cari lagi banyak duit for the team. You know, so macam mana you nak commercialize? You kena brand building lah. You kena elevate your brand lah. So I nak elevate SRG ni sekarang terkenal kat Southeast Asia. Alright. Malaysia, Philippines pun kenal lah. Okay. Tapi adakah SRG ni terkenal dekat UK? Belum lagi. So saya nak elevate brand tu ke atas so that brand saya dah jadi international, sponsors, brands pun senang nak masuk. Correct. So itu yang kita tengok, yang saya tengok, saya yakin OG boleh carry SRG ke international level punya branding wise. And OG nak kembangkan dia punya brand dekat Asia, especially Southeast Asia. That is going to be my next question. Apa yang membuatkan OG nak collab dengan SRG kan? So that is your answer. So yeah, OG dia ada plan kembangkan, and then especially KL. Dia orang, kalau Dota fans tahulah, dia orang pernah buat bootcamp dekat KL. Okay. Before T1, TI. Before TI tu dia orang buat bootcamp, and they have so much crazy reception by the fans of Malaysia, and dia orang suka. Dia orang macam notil dengan dia punya CEO cakap, wow, that was the best experience we had because the fans were crazy. So dia orang, KL is always something special in OG's punya heart. Okay. So they choose Malaysia. Alright. And then they choose SRG lah. So it is, senang cerita, ni adalah long term punya collaboration lah. Yes. Long term punya collaboration. Yes. So dia macam dia ada hantar staff dia dekat sini ke untuk belajar sama-sama duduk dekat gaming house ke apa ke, tak ada. OG is OG, SRG is SRG. It just masing-masing carry the name macam tu. Okay, you see by collaborating dengan OG ni, automatically SRG punya players have access to Red Bull Training Center. Red Bull Athlete Training Center dekat Lisbon. So anytime they can go? Tapi jauh lah. Jauh lah. If you pergi Google, Red Bull Athlete Training Center. Lisbon is in Portugal? Yes. Yes. Okay. No, sorry. Red Bull punya OG punya HQ dekat Lisbon. Sorry, saya tersilap sikit lah kalau saya cakap. Antara Austria ataupun Portugal. I don't know. Alright. If you do that, their sports science is crazy. It's so much crazier. Okay. Dia punya atlet, F1 atlet semua kat sana, So dia punya modern technology of training centers is superb. Alright. So we have the access. This is something that I will want to bring my boys there one day. Okay, nanti jangan lupa bawa saya sebagai guest. You know, that's one in terms of performance. Okay. Nombor dua, yes. Sekarang kalau Abang Lok tengok, trend sekarang adalah coaches daripada Dota 2 excelling sekarang, patch sekarang, masa M6. Okay. Semua from Dota 2 punya background kan. So I spoken to them, can I loan one of your Dota 2 coach into SRG to give us more input on gameplay or whatnot? They say yes, they can. So now they are actually talking and they want to send one. Wow, that's a good thing. Maybe Sep as a assistant coach kat sini. Ya. Mana tahu dia ada banyak benda yang dia boleh bantu. Kan? So kita belum try, belum tahu. Yes. Yeah. So this is something like a cross collaboration. Okay. Benda ni yang kita boleh buat, yang kita ada access. Exactly. Macam merchandise OG punya merchandise. Orang Asia nak beli, postage daripada UK memang very expensive. Tapi dia kata okay, now SRG have the rights to sell in Asia. OG punya merchandise. That's also another monetization for us. Okay. So senang cerita untuk upcoming season, new merchandise SRG.OG. Yes. Wow. So at the moment kita akan pakai dua logo. Actually kita dah buat satu integration. Okay. Talk about Red Bull. Red Bull, I respect Red Bull. They are so strict and it's not easy to come in. Their CI is so strict. Okay. Ada logo dia saja dia dah dia kena check, dia kena ni. So bila kita dah buat satu integration logo tau. OG dengan SRG punya logo. Alright. Then kita dah cantik, OG dah approve, saya pun dah approve, tapi Red Bull tak approve. Red Bull pula tak approve. Red Bull say no. This okay. For at this moment, korang pakai dua berbeza ni dulu. Nanti logo yang sekarang ni, Red Bull is designing for us. Dia sponsor. Red Bull is OG punya sponsor kan? Yes, main sponsor. Their sponsor is helping SRG and OG. That's... So, and then mula-mula Red Bull cakap, okay, since ada, kalau kita buat logo yang berbeza tu, OG ada Red Bull tu, player saya saja yang boleh pakai. Saya tak boleh jual. Okay. So Red Bull ni very ada exclusive. Very strict. Dia tak nak, dia tak boleh, you cannot monetize logo Red Bull. Okay.
Tapi after OG tolong talk to them all that, Red Bull bagi kebenaran. Red Bull bagi kebenaran and sekarang ni kita boleh jual jersey dengan logo Red Bull. But with permission lah. Yeah, they already give us a permission and they actually treat us like they are sponsors already. So product dah hantar and then actually this Friday morning we're going to go through a 5 hours onboarding session with Red Bull. They are very strict. So onboarding session ni is a do's and don'ts lah. Okay. Kalau you dah carry nama dia. You dah carry nama dia, ini tak boleh. So that's how strict they are. And it's very professional. It's like, wow, 5 hours, we have to But a lot of things can learn from them. Yeah. So ini benda-benda yang orang kata apa, that experience orang kata yang mahal lah, orang kata mahal. Where yang kita boleh implement kepada our local sponsors. Banyak benda kita boleh buat. Not that strict, tapi at least kita boleh implement some. They're very exclusive because kalau you dapat jadi Red Bull athlete, Red Bull athlete program, wow, you are like somebody already. Okay. So that is our end goal. Alright. Harap one day in this year Red Bull ambil SRG ni as player SRG as a Red Bull athlete. Okay. Amin. So that is orang kata apa, tahniah juga daripada saya dan mungkin komuniti apa e-sport juga. Okay, daripada Todak juga tahniah atas collaboration ini. Talking about collaboration juga, is there any other sponsors untuk upcoming season? New sponsor ke? Dulu ada Celcom Digi, kan? And kita pernah tengok juga players dan sebagainya. Kalau you nak, shout out lah to your sponsors. Sponsors memang banyak. Oh, you? Memang banyak. Interested one? Tapi kita decided untuk pilih 8. Okay. Terlalu ramai lah. Terlalu banyak nanti akan jadi macam walking billboard pula kan, jersey kan. Nak letak mana logo semua. Betul. Kan. Terlalu banyak. I mean, bukan melagak. Sorry, bukan melagak. So we pilih 8. So this year kita ada 8 sponsor. Our SCC sponsor macam since day one, macam Celcom Digi. Celcom Digi is from Udu one. Udu has been supporting us since day one. Alright. Ada satu brand nak beli tempat dia. Celcom Digi. Yes. Ada satu brand mati-mati nak, I want this. But I say I give you this. No, I will just want this. And they're paying very big. Okay. Very big to money. take over that place. Yeah. But out of sentiment and out of sebab now dah brand Celcom Digi, tapi kena ingat when kita first masuk MPL, Udu came in and supported us since day one. Dulu Udu Red Giants. Udu Red Giants. Now Udu dah tak ada, Celcom Digi took over lah. So kita out of sentiment ni kita bagi dia orang. Okay. Kita tak lupa lah. Kita takkan lupakan siapa yang pernah tolong kita. Okay. Kacang tak lupakan kulit lah. Betul. Okay. Alright. Other than that, ada few brands baru. Gatsby. Oh, Gatsby yang kita tak pakai lah. Kita tak pakai lah. Kita tak pakai lah. Okay. Minyak rambut. Ya. Kita tak pakai lah. Kita tak pakai. Not suit for saya us. tak boleh jadi ambassador lah. Betul. Abang kita tak boleh jadi ambassador lah. Tak boleh. Tapi lain-lain dia tak ada ke nak bagi kita job ke apa ke? Okay. Gatsby. Good. And then a few more to be reviewed soon. Alright. So tahniah juga untuk itu pun. Okay, let's talk about season 15 lah, bos. Kita dah just sharp 1 hour. Okay. Kan, so kita ada another 1 hour dah. Wah, macam 15 minit. 11:36. Wow. Kita start tadi 10:34. Wow. So 1 hour 2 minutes. Betul so let's go to orang kata apa? Season 15. Bila you cakap itu tadi Piala eSport Malaysia pun you skip to give a focus dengan training apa semua. What kind of training sekarang ni, training method? Are they doing the same training method ataupun ada perubahan? Yalah, you know your boys kan? You selalu pergi juga gaming house, you look at them, you talk to them. So is there any changes untuk upcoming season ni? Changes kalau you cakap gameplay ni, I'm not the right person to tell you because technically saya faham basic je. Kalau you nak, now what I mean is not bukan tentang gameplay ke apa ke, the training method itself. Kalau dulu 10 jam, sekarang mana tahu buat 16 jam ke. Disebabkan failure dekat apa SPS atau sama je. Ya, kadang-kadang like I say lah, saya impress dengan kesungguhan players. Alright. Kadang-kadang lepas 3, yelah basic is normally semua team 3 scrim sehari lah. Alright. Kadang-kadang budak-budak tak puas hati, dia akan minta coaches, let's do another 4th scrim. Okay. Last minute scrim pukul 10 punya scrim. Okay. Yeah, so I'm very happy with that. Kesungguhan budak-budak yang suruh. You know, this is something that orang kata the winning mentality that I want to achieve from the boys. So
Kita punya program kita for this kita panggil pre-season program lah. So pre-season program ni fasa February to fasa March, 1 month. It's a fasa orang kata pengenalan. Alright. Pengenalan of hero, the patches and all that. So it's more like a santai. Yalah, patch pun baru tadi tukar. Lepas tu ada hero baru. Hari ni sekarang ni Kalia. Betul. I think on the 19 April, by the time MPL start, Kalia dah boleh pakai. Ya. So itu orang kata fasa santai. Okay. Then after that, March, April, this March is start try and error. So 1 month try and error. Try and error maksud cuba. Alright. Macam. So now kita akan masuk ke fasa try and error lah sekarang ni. Dah habis dah. So lepas budak-budak akan cuti raya, lepas balik raya is go full fresh on by now the coaches dah tahu apa nak pakai dah. And the boys pun dah tahu dah apa nak pakai dah. So bulan April is more on like we will use this is our identity already. So dah kenal pastilah apa yang nak dibuat. So selepas raya ni all out. Talking about semua benda dah tahu all out. Kita pun tahu sekarang ni for SRG.OG. Now we are talking about SRG.OG. Tadi SRG saja. So once kita dah declare kan OG kat sini, SRG.OG ni kan. Kita tahu back-to-back champion. And player yang ada pun Sky, Scrum, Innocent, Stormy dan juga Yums ataupun Yums kan. Dengan Gorgeous di sub. Player-player ni kalau tanya saya masih lagi still in a solid position. Masih lagi orang kata apa, performance wise masih lagi okay kan. Tapi ada apa-apa penambahbaikan ke untuk tim? Ada player baru ke kan? For upcoming seasons. Saya tak pernah share ni dekat public. Okay. Saya share ni dekat exclusive. Alright, thank you. Kita try ambil. Kita try ambil the high potentials, not the ready-made. Okay. The high potentials player. Untuk polish, untuk maybe succession plan. Okay. We try to offer 1 or 2 and whatever, not many. Bukan offer pun, suruh datang trial je. Sorry to say, mentality dia orang tak nak. Okay. Alasan dia orang, macam mana saya nak fight dengan Sky, macam mana saya fight dengan Yum, macam mana saya nak fight dengan Stormy. What the hell, man? You patut bersyukur you ada dalam squad ini walaupun sebagai simpanan ke sebagai trainee, sebagai trainee lah. You will learn. You will learn. You will learn. You bersama dengan the top players in the world, dengan top coaches in the world, you will learn. Betul. Tapi kalau awal-awal mentality macam tu, dah memang tak sesuai lah. You tak suits. Itulah, I rasa terkilan. Terkilan like, why? I'm giving you a chance. Yeah, correct. In SRG, you know. Tapi, itulah. Itu yang I ada kesukaran. But we will try. We are actually in the fasa try 1 or 2 players also. Ada yang datang. Ada berani datang. Tapi majority tak nak. Takut. Mungkin dia terletakkan terlalu besar punya respect to the teams. Dan dia rasa macam dia ni terlalu kerdil. Ya, down to earth punya person lah. Even ready-made player, kita ada offer 2. 2 ataupun 3 datang trial. Ready-made local players. Okay. Tak nak, macam mana aku nak fight dengan ni? Mungkin dia masuk dia nak main kok. Dia masuk mana-mana tim dia nak main. Understand. Semua orang nak main. Understand. Tapi kalau you fikir outside the box, you akan maju juga. Correct. But you are young. Contoh Gorgeous. Gorgeous jarang main. Tapi bila dia main tengok. Ya, perform. ISF. Is good. Ya. Because dia ada peningkatan. So benda macam ni lah. Agak terkilan lah. So untuk player-player di luar sana kan. Kalau korang dapat peluang lah. Ini saya punya nasihat juga kan. Just go. Sit there. Satu, jangan fikir kalau suara-suara sumbang kata alah duduk sana dapat gaji buta. No. Ilmu. Itu mahal. Ilmu itu mahal. Kan. So korang muda kan. Because player-player yang ada sekarang ni, dia orang ni makin tua. Bila dia orang makin tua, mekanik dia orang makin slow. So, they need a replacement. Tapi kalau korang tak ambil peluang sekarang ni duduk dalam tim ini untuk belajar, then sangat rugi. Tapi player-player saya tu tak tua lagi. Paling tua they are becoming. Paling tua seorang je. Gorgeous, 22 tahun. Lain semua 21 this year. 2021 lah. 2019, 1920. Alright, 1920. Yeah, they have another 3-4 years. Kan? Tapi of course another 3-4 years, kadang-kadang umur sama pun mungkin
dia akan ada benda yang kita berlaku. Kena ada succession plan lah. Ya, dia kena ada pelapis. Kena ada. So that's why I'm thinking of succession plan juga. Okay. So your answer is untuk season 15 tidak ada apa-apa penambah. At the moment tak ada lagi. Tak ada. So the same squad. And what about Gorgeous? Gorgeous masih lagi sebagai camat? Dia bukan camat. Actually Gorgeous ni dia setia. Dia sayang semangat SRG dia memang dalam darah dia lah. Yeah. This season I think saya ada 3-4 offer. Okay. So for me, saya respect my players. Dia main untuk Homeboys di Snapdragon Pro Series. Ya. Dia main one tournament for MV also. Oh ya? Dia champion. I don't know what tournament was that. Okay. So people trying out him, but dia masih lagi tak nak pergi. Dia ada offer. I receive a lot of offer. Okay. When I tanya Gorgeous kata apa? Saya suka stay dekat SRG number one sebab saya belajar banyak. Saya belajar banyak. So dia cakap I want to learn and I want to contribute to SRG. So sekarang contribution dia ada lain sikit sebab daripada macam content creator sikit. But he still play. Anytime when the team needs, he will be there. He's ready. Okay. That's for sure. So saya pun orang kata thank you Gorgeous sebab semangat yang dia itulah. Okay, so talking about season 15 ni juga menarik juga untuk SRG. .OG. Saya kena tambahkan .OG ni kan, eksklusif untuk ni kan. Kita tahu SRG dah back to back champion. Are you guys ready for the turkey lah panggil? Kalau dalam bowling kan dapat turkey kan. 3 in a row. You guys ready or not? Ataupun itu adalah satu target sebenarnya untuk season ini? Yes. Of course kita punya mentality, kita tak fikir nak repeat ke, nak apa ke. Kita nak menang. Every game that we play, we want to win. And it's very important. The boys sangat-sangat semangat yang berkobar-kobar season ni sebab orang nak balik ke Riyadh. Okay. To defend our title. So the maknanya this season dia ada nak 2 title nak defend. Yeah. The orang kata apa, bukan this year ataupun this season. Yang terdekat. Yang terdekat adalah 2 nak defend the title, which is of course MPLMY nak defend 3 kali berturut-turut. It's going to be another record. Dan nak EWC juga nak defend. Yap. Tapi MPL kali ni is very mencabar. Okay. Sangat mencabar. Mencabar sebab kalau you tengok Piala Esports Malaysia ni, all the teams are good. Yeah. But my next question is going to be who is going to be the toughest opponent dekat MPLMY ataupun season 15 nanti. Yeah. From what I see, cabaran yang ni, the boys have to work harder. Because everyone is catching you up. Okay. Kalau you slack sikit je, you kena potong. Okay. So, and then it comes with the pressure lah. So that's why kalau you cakap, am I confident? Yes, dalam hati yes. Tapi let's see how. Okay. Let's see how. Sebab team semua dah kuat lah. They are not like last season. Ya. Lagipun rasanya of course tak banyak team yang reveal lagi line up. Dia ada 3 atau 4 team dah reveal line up. Saya dah tengok kan? semua. But you as a yang ada dalam team ni, you dah tahu dah semua. Whole line up. Biar dia orang rahsia macam mana pun, itu dengan public rahsia, tapi dengan team tak boleh rahsia lagi dah. Kan? Sebab kita pernah lalu benda tu. But who do you think is the toughest opponent untuk season ini? Same Vamos ke macam season lepas, or do you think tak, beside Vamos aku rasa macam this team lagi kuat, lagi akan mencabar? Abang, you be surprised kalau saya cakap it's a 4-horse race. 4-horse race. Alright. 4 kuda. Ya, 4-horse race. Okay, SRG, who is the other 3? SRG, Toda, MV, Vamos. And not forgetting yang dah dekat kat belakang tu, Homeboys and DX. Homeboys. And I say it's a very challenging season this season. Semua kudos. I'm surprised with the Homeboys. Homeboys, I'm surprised with the Homeboys. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Bukan main-main. Macam Daddy Hu cakap, wow, low cost, high impact. Ya. Ini yang orang cakap belanja berhema yang bijak. Belanja yang bijak. Perbelanjaan yang bijak. Yes. I'm very impressed. So like I said, this season mencabar. Ya, sebab kalau kata dekat lokal ni, antara tim yang betul-betul saya against is Homeboys. Tapi Homeboys sebenarnya dah impress dekat Piala Esports Malaysia, especially dengan kemasukan 2 ni, Veldora dan juga One Strong. Ya. Kan?
Totally change the landscape. Totally change. The way they play, aggressive, Yeah. So for me, kita tengok how long they can go. Well done, Homeboys. Bangkit daripada ni, they had a hiccup season 14. Ya, kau kan, penghijraan besar-besaran, but they take a very short. Kita tak tengok pada Piala Esport Malaysia je. Belum kita tengok dekat MPL. Betul. But apa yang kita nampak progressnya, it's a good impact. Good progress. Sangat jauh beza compare the Snapdragon Homeboys. Correct. A lot of difference, So that's why, like I said, not easy for us to get the three-peat. Okay. But of course, we will try our best and go our best. That is the target lah. Yeah. Apa pun itu adalah target. So when we talk about nama-nama tim-tim apa semuanya, kan kita ada juga. Saya rasa the next question macam you dah jawab soalan tu tadi. Who do you think will be the top 6? Saya tak tahu sama ada 6 tim juga akan pergi ke playoff sebab kali ni format ada perubahan sikit dekat playoff. Dia ada playoff phase 1 dengan playoff phase 2. Sampai sekarang saya tak faham lagi. Saya pun tak faham. Saya baru nak tanya kalau boleh explain sikit kan. Kalau bos pun tak faham kita lupa kan. Tapi adakah 6 tim juga yang akan pergi ke playoff? Kalau sebelum-sebelum ni 6 tim, lepas tu 7-8 tu saya dia rasa, stay. And then 9-10, 9 Defender Challenger, 10 MAL. Saya rasa. Kalau kata kita assume lah top 6 yang pergi ke playoff, your pilihan top 6. Siap balot lah. Tadi saya mention yang 4, 5, 6. Saya mention 6 tim tadi. Ya. Abalot jangan lupa you tengok JP main bagus. Ya, JP Niners. Ada Team Ray dekat situ. Arrow lagi belum lagi mention. Arrow is wrong. Arrow. Lepas tu Ocean Black pun boleh tahan. Ada XX players. Betul. Kita jangan mention lagi. Ada experience players. Start daripada. Siu. Bagi clue lah sikit sebab dia pernah buat siu. Siu dekat saya. Dia pernah buat siu. Kan? Kita bagi clue, hint sikit je lah. Pandai-pandai lah korang cari kan. So ada ex-players saya rasa team semua okay. Yes. So who do you, kalau you punya choice lah. Kalau you cakap 6 yang pergi ni, tak boleh nak juga sebab apa, saya tak nak letakkan nombor 7, 8, 9, 10 sebab nanti macam kita yalah as a team kita pun tak nak dah letakkan. Top 6 je yang you rasa macam ini adalah potential yang boleh bagi fight untuk SRG juga untuk nak defend the title, at the same time they are good ke apa ke. Bagi saya yang saingan sengit yang like I say the four horse lah, which is SRG, Todak, Vamos, MV, Todak. Okay, ini top 4 ni memang lumba sangat dekat lah. Nombor 5 Nombor 5, 5-6 ni you see antara Homeboys DX, JP, Arrow, OB, Ray, JP. Saya, you kena juga pilih 2. Tak boleh, I kena paksa kali ni. Okay lah, saya based on Piala performance lah, PM. The latest tournament performance Homeboys lah. Okay, Homeboys nombor 5. DX. Alright, dia tak mengikut turutan lah. Tak adalah kata ini nombor 5, nombor 6. Tapi ini adalah top 6. Dia boleh jadi macam-macam. Selangor Raja yang boleh jadi nombor 6 pun. Betul. Tapi itu bukan yang mereka nak. Mungkin Selangor Raja tak qualify playoff pun. Boleh jadi. Yes. If other team dah step up. Betul. Dan kalau korang tak nak dia orang menang 3 kali, berturut-turut pastikan korang step up. Otherwise they're gonna win the 3rd time. And 3rd in a row. Alright boss. Kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Kan? Pesanan kepada all the teams ataupun you punya competitors, the other 9 teams, kepada mereka, if you have anything to say to them. Okay. But last season you pernah cakap benda ni kan? So this season, apa saya cakap last season? Adalah you cakap please give us a good fight, blah blah blah, something like that. So I masih lagi ingat. So this season again the same chance for you to shout out to them. Pada all the 9 pasukan yang bertanding dalam MPL MY, I wish you guys all the best. It's very good. Saya sangat happy nampak masa Piala Esports ni semua tim dah bangkit. Bukan bangkit lah, dia ada upgrade. Semua tim ada upgrade. So sekarang ni kita orang pun takut lah. Kita orang ni tengah ketar-ketir, kita tengah gerun sikit. So all the best. Orang tengah takut. Tak macam ni. They are strong. All the best to all of you all. I'll see you guys in the venue lah. Alright. So kita dah 1 hour 25 minutes. Just nice, but you pun nak pergi ambil fetch your son. Now 11:52 in the morning. The last word. Since hari ni adalah hari Rabu. Hari ni Rabu kan? Wednesday. Rabu. Rabu. And
ini akan kita release pada hari Jumaat. Okay. Dan Sabtu, Ahad, Isnin kita dah raya. Yep. Hari Isnin kita dah raya. So kita ada lagi dalam 4 atau 5 hari saja kita nak raya. Bos Simon, kita pun dah pakai baju Melayu lah. Kita pun dah pakai baju Melayu lah. kan. So bos, ucapan hari raya kepada Selangor Red Giant punya fans, kepada everyone out there. Saya nak ucapkan especially kepada fans SRG OG, kepada fans Todak, kepada penonton podcast Todak Langgar Je, and semua komuniti MLBB. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kalau ada apa-apa tersilap kata, saya menyusun jari, mohon maaf. Dan kalau kepada yang balik kampung, tolong bawa kereta ataupun motor elok-elok, safety come first. And then kalau ada open house, tolonglah jemput saya. Ini memang hantu lemah. Betul. Okey, bos, terima kasih. Saya juga mengambil peluang ini, mewakili Cik Lan, the President of Todak, dan juga ke semua VP Todak, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada fans Todak, fans SRG, ke semua fans-fans tim-tim MPL, kepada komuniti e-sport Malaysia, kan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Macam Bos Simon cakap juga, kalau balik kampung, hati-hati di jalan raya. Kita jumpa 19 hari bulan di Stadium Juara Bukit Kiara. SRG Vamos. First game SRG Vamos. Jangan lupa hadir ke venue ramai-ramai, pakai baju Melayu. Yes. Okay, bye-bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, boss, for your time. Sebelum kita normally bagi free gift selalu saya datang kan? Oh, ya, okay. Kita bagi 5 baju jersey second year edition. Second year edition, 5 jersey untuk edition 33 ni, podcast 33 ni. Ya. So, nanti saya akan bincang dengan Zico, kan? How we going to distribute this 5 jersey. Yeah. Okay. Boleh. So saya belum ada apa-apa idea. We will let them, you guys know how we going to distribute this 5 jersey. Ini tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Ini khas untuk penonton Todak Langgar Je. Kenapa tak bagi tahu awal? Saya boleh prepare dah apa macam apa kontes ke saya nak buat kan. Saja kita surprise. Oh, ini dia surprise kan. So apa pun terima kasih untuk SRG.Logi for the 5 jersey, the second edition. The second edition Kalau nak tunggu jersey MPL ada OG punya logo. Up to you, boss. You yang nak bagi. You choose. I choose Yang itu bila dah dapat? By 19 dah ada lah. By 19 dah ada. Okay, we give the new one lah. Okay, no problem. We give the new one. No problem. Ada logo OG. Sebab fans mungkin orang kata apa, menunggu-nunggu for this. So we give the new one. Boleh. Kan, we give the new one. Apapun, thank you very much for the jersey. Kan. Good luck juga untuk SRG.OG for upcoming season. And selamat Hari Raya juga kepada semua player-player dan juga staff SRG.OG. Thank you. Kan? Itu saja daripada saya dan juga Bos Simon. Jumpa anda di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.